Dia tak balik rumah Tok Imam dengan Tok Bomo. Dia malu Allah. Dia malu Allah. Tok Imam tu bukan ketua polis. Dia malu Allah dengan Tok Imam. Dia respect. Bayang kalau Tok Imam tu duduk pergi Kedik Raya. Nak ngetik pik ni pun balik barang rumah Tok Imam. Dia boleh kata ni cucuk mobil pun tak pakai. Dia dah. Tu nak bagi tahu malu Allah. Orang respect kepada kita dua. Yang pertama, takut. Macam kita bos, macam ni orang takut, orang respect kan? Kita ada jawatan, kita ada power, kita ada kuasa. Orang respect. Respect tu sebab apa? Sebab takut. Sebab apa? Sebab hang ada kuasa. Orang respect. Tapi bila hang habis kuasa, hang tunggu jadi kupang tembaga. Banyak dah kita duk tengok dah. Waktu hang ada power, hang merak bui. Tahu merak bui? Merak bui tahu merak bui? Merak bui. Habis jawatan tu, kupang tembaga dah cik oi. Siapa nak heran ke hang dah? Waktu hang ada kuasa, salah guna kuasa cukup sekan. Naya orang ni. Sebab apa? Sebab saya hang laku. Hang buat naya dekat orang bawah-bawah hang. Staff hang. Lama mana hang nak berkuasa? Lama mana? Tak pincin mati dua tu ya. Saya biasa jumpa seorang bekas pekerja cukup geram dekat bawah dia. Dia kata, Ustaz, saya hilang kaki kanan kerana dia. Putih kaki kanan kerana dia. Saya tahu siapa bang. Saya dulu duk kerja di Alostar Ustaz. Kerana saya tak sependapat dengan dia, dia pindah saya pergi Pulau Pinang. Berulang alik dia kata naik motor, naik kereta tak tahan, gaji kita tak besar mana. Naik motor. Saya kata awak tak duduk Pulau Pinang, nak duduk Pulau Pinang macam mana Ustaz? Bini saya dah kata anak kecil siapa nak urus. Habis kerja balik, esok pagi pergi, balik kerja balik, dia kata accident, kaki kanan saya putih. Kerana dia. Saya kata, dia dah duduk mana? Mati dah Ustaz. Abang maaf dah? Saya tak maaf dia sampai akhirat Ustaz. Saya akan tuntut dia akhirat. Dia cerita kat saya, dia punya marah hari ketiga lepas tanam buah dia. Dia pergi kencing di atas kubur buah dia. Tahap marah dia tu, hari ketiga lepas pergi kambuih ya tu. Kambuih orang tua tu, hari ketiga dia pergi kencing di atas kubur buah dia. Tuan-tuan, janganlah Pak Long, janganlah. Jangan. Kita mau lepas kita besar apa, start kita jumpa, kita main hari raya lepas main rumah kita. Duduk tak duduk lepas main. Jom kita pergi rumah bos kita, bos kita jom. Telefon bos, ada rumah lah ni kami nak pergi beraya ni, tak payah duk buat makan apa. Kita mau lah betul orang hormat kita, orang respect kita. Respect kerana apa dia? Kerana malu Allah. Kerana kita baik. Jomlah kita pakai balik pakaian. Jom tuan-tuan. Akhir zaman ni kita nak hadap yang pertama, kena adalah rasa malu, haya. Kena ada rasa malu tuan-tuan. Rasa malu. Bila hilang rasa malu, bila ketandusan rasa malu ni, habis lah. Ni yang pertama. Kita ni masalah apa dia? Dengan zaman sekarang fitnahnya apa dia? Hilang rasa malu. Jadi nak settle benda ni lagu mana? Cari balik perasaan malu. Nak dapat perasaan malu ni lagu mana Ustaz? Ni dia tempat dia. Ni tadi mengurusi kita duk kata ni. Kita nak kena ngaji, kuliah nak mula balik dah. Jomlah. Jangan tunggu Ustaz Asyuk main baru tuan-tuan naik. Malam ni ramai tak? Ramai tak? Ramai malam ni? Ke kebiasaan kuliah macam ni? Ramai malam ni? Ramai tak? Mana ramai hak mai dengan hak tak mai? Malam ni ramai kan? Agak-agak mana ramai hak mai dengan hak tak mai?
Agak-agak. Hak mai ramai ke hak tak mai lagi ramai? Jangan duk bangga ramai benda ni. Bagus ya ustaz mai ramai. Hak tak mai tu lagi ramai. Tanya dia bawa tak mai. Allah ustaz. Ustaz syarah malam tu tak siapa duk syarah dalam rumah kami ya. Kami duduk dalam rumah dengar seketui rumah bersyarah tepi rumah kami ya. Pula dah. Mana surau tuan-tuan? Puak surau ni betul tak tahu nak buat lagu mana lah. Nak ajak ramai. Mereka duk kata kami bukan tak mampi. Ustaz surau tu awak salah apa? Kapek keras. Tu mereka duk kutip duit dah hantar bagi nak tukar celah mana. Berapa ribu perlu? 7,000. Lah baru ada apa? Baru ada 1,800. Baru ada? Oh, semua apa? Semua 15. Baru ada 8,000. 8,000 tu kutip dalam mana? 8 bulan. 3 minggu. 3 minggu lagi boleh tukar. Saya tanya ustaz kita, ustaz nak buh kapek guna, dia kata tebal. Kalau bersila pun nampak leher. Tak nampak dah badan semua tenggelam duduk dalam kapek. No kapek lama ni pun boleh geli kaki no. Tukar kapek baru lah tuan-tuan. Mana kita pekat-pekat bagi wakaf ni? Ni nama dia kebajikan wakaf yang dikatakan sedekah jariah ni. Selama mana tuan-tuan kapek tu digunakan duduk dalam surau ni, orang duk bersila, dengar kuliah, tuan-tuan duduk dalam kubur dapat pahala. Arwah mak duduk dalam kubur dapat pahala. Arwah ayah duduk dalam kubur dapat pahala. Selama mana orang duk semayang atas kapek kita ni, kita wakaf atas nama mak kita, kita wakaf atas nama ayah kita, selama itulah mereka dapat pahala duduk dalam kubur. Sekaki berapa ustaz? 13 ringgit. Sekaki 13 Pak Long. Ambil lah 2 kaki berjalan begini elok. Duk atas dunia 2 kaki bukan nak pergi akhirat sekaki. Duk cepik nak masuk dalam syurga, tentu pintu ketuk dah padan muka. Sana bukan nak ada kursi roda dengan tongkat. Jalan pergi elok. Duk atas dunia 2 kaki, pergi akhirat nak guna sekaki. Mai, jom kita mai mengaji. Jom kita imarahkan surau. Jom kita cari ilmu. Nak pupukkan semangat malu. Yang kedua, yang terakhir, 9 sukuah. Saya janji nama mana tadi? 9.30, 15 minit lagi ya. Start you know. Ceramah ni bukannya teruk muhung kau tu, muhung kau ni lagi habis. Yang kedua, di antara fitnah akhir zaman ni apa dia Pak Long? Yang keduanya, fitnah berleluasa. Ni di antara akhir zaman punya masalah ni apa dia? Fitnah berleluasa. Sampai kita tak tahu dah di antara lah ni yang mana betul, yang mana salah. Garisan pemisah di antara yang hak dan yang batil, di antara hak betul dengan hak tak betul, garisan pemisah itu sangat sama lah ni. Sampai kita tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Akhirnya Nabi kata apa dia? Hak bohong dianggap betul, hak betul dianggap penipu. Tu dia akan main zaman tu. Sampai kita tak tahu dah hak mana betul, hak mana tak betul. Saya dulu ni, kecil-kecil dulu ni, saya duk ikut ayah saya pergi ceramah. Saya duk tadika, saya duk sekolah rendah, saya duk dengar ayah saya duk ikut dia, duk teman dia pergi ceramah. Memang saya duk minat. Duk ikut dia daripada saya sekolah rendah, duk ikut dia pergi dengar ceramah. Waktu tu ayah saya duk syarah, dia duk kata apa dia? Akan datang satu zaman kita tak tahu dah nak beza yang mana hak, yang mana batil, yang mana benar, yang mana salah. Saya duk sandak kat dinding tu, saya duk ingat orang. Kata bodoh tak mana tau orang zaman tu. Bukan tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. La jadi. La jadi ya belum.
Sampai tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Tambah-tambah zaman AI ni. Pak Long duk lena tengah saya duk ceramah ni, orang ambil gambar ceram. Lepas boleh edit Pak Long duk lena lagi tu. Dia pi edit tukar baju, dia pi edit tukar tempat. Dia buh perempuan, Pak Long duk sandar atas bau perempuan. Boleh buat tak Pak Long? Boleh buat tak? Dia bubuh dalam sosial media. Pak Long pun tak tahu. Hak banyak dok kena mohon ni kan tuan-tuan. Ini tuan dia dah kalah TikTok. Oh. Beranak habis dah no. Tak kira dia semang dengan kita. Dia kata ustaz tu, oh lepas lah saya kata Pak Long dengar mana? Tu ada dalam TikTok. Pak Long, hak tu AI. Jangan baru ni dia bertengkar kata tu Pak Long tu. Dia ni tak Gusti. Gusti, orang tua dengan Gusti tahu wrestling. Jangan duk kata apa orang tua dengan Gusti. Hampir habak kata benda tu bohong dengan hang-hang dia boleh berkelain tu. Dia tak bercakap dengan anak jantan dia 2 minggu ke anak jantan dia kata Gusti ni bohong. Bohong apa tu berdarah kepala tu. Anak dia kata bohong. Bohong apa hampir tengok tumbuk. Orang tua ni, dia duduk kampung saya. Dia duduk ujung tu, TV duduk ni contohlah. Dia duduk tengok tumbuk tu, dia duduk duduk depan TV lah. Dia minat Gusti lah. Baru ni dia duduk tengkak dengan saya. Dia duduk main TikTok tu lah. Kan dia ada akaun lepas saya tak tahu lah dalam TikTok tu. Hak dia duduk buat kartun tu. Contoh kata Hulk Hogan mati. Lepas tu dia buat lah kartun tu. Hulk Hogan tu pergi duduk tepi kubur. Ada kan? Kita tengok tak tu? Dia tunjuk. Dia kata tu Ustaz Noh dia boleh hidup balik. Hidup apa tu AI Pak Long weh. AI tu apa dia? AI. Tak kira mau saya nak terang, mau saya tak hati, Pak Long pun tak faham. Dia kata, dok kot, lepas rakam siap-siap kot sebelum dia mati no. Ikut juga Pak Long lah. Mau terang lebih-lebih lagi berkelain. Sampai tak tahu dah hak mana betul, hak mana tak betul ni, zaman long ni. Kita lah ni pula jenis terima penapih jarang. Kalau dulu maklum, dulu kalau kita dapat berita, kita tapih guna penapih sayur. Boleh gagah lagi maklum ni. Lepas tu dia mai kuih lama, kita guna penapih kopi. Lah kena guna penapih santan. Lah ni nak dengar satu-satu cerita, nak tapih ni maklum ni. Serupa tapih habis tak ada penapih santan pun, penapih kopi dengan teh ada pada mencuri kedai. Kena tapih betul-betul. Tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Orang nak bawa cerita ni macam-macam. Dia tak suka kat kita. Dia tak nak cerita baik kat kita. Cerita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dia sebut apa dia? Kalau kita baca ayat Quran, innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir. Sebab tu dalam kepala kita maklum tengok nak kepala kita. Kepala kita maklum. Kepala kita ni. Ni kepala saya. Maklum tengok kepala maklum. Kalau maklum payah nampak dengan kepala maklum. Maklum tengok dekat kepala bapa anak-anak maklum. Siapa dia? Laki maklum tak? Okey maklum dekat kepala kita ni. Ni maklum tengok kepala saya. Maklum, mata saya ada berapa maklum? 4. Tu spek mata. Payah ha. Mata saya ada berapa maklum? 2. Mulut saya ada berapa? 1. Hidung saya ada berapa? 1. Telinga saya ada berapa? 2. Baik. Hak 2 dekat kepala kita ni apa dia maklum? Mata dengan telinga. Mata 2, telinga 2. Allah nak habaq apa? Guna dua-dua, jangan duk guna sebelah. Telinga kita ada 2, jangan duk dengar sebelah ya no. Kena dengar dua-dua belah. Mata kita ada 2, jangan duk tengok sebelah ya no. Kena tengok dua-dua belah.
Sebelah ni nak tengok bila maklum. Waktu nak menembak Tapi pasal apa kita hari ni mata ada dua tapi kita guna satu. Telinga ada dua tapi kita pakai satu. Duk dengar sebelah pihak je duk cerita. Awak tak dengar dua-dua belah pihak. Kalau orang mai cerita, orang mai bawa cerita kat kita, jangan dengar sebelah pihak. Sebab apa? Sebab telinga hang ada dua. Duk dengar sebelah pihak, tak betul saja. Dengar dua-dua belah. Nak tengok dua-dua. Sebab tu maklum saya nak abang, urusan dunia ni kalau tengok tak dengar tak betul. Dengar tak tengok tak betul. Kena tengok, kena dengar baru betul. Betul ke tak? Maklum? Betul ke tak? Tengok tak dengar tak betul. Dengar tak tengok tak betul. Kena tengok, kena dengar baru betul. Betul ke tak? Contoh sahabat ni. Orang mai dengar. Dia tengok, mata dia tengok. Tu imam tu pergi dekat stesen bas Pekan, duk peluk satu perempuan muda. Perempuan tu bawa anak nak naik bas. Salam, peluk, cium. Dia pun duk tengok, ni bukan anak dia ni. Ni perempuan lain ni. Dia pun ambil benda tu, dia tengok. Dia pun duk kata, hampa tahu tak semalam dia jumpa kat kedai kopi, aku tengok tu imam kita duk peluk betina dekat stesen bas. Hang biar betul ni dia fitnah. Demi Allah aku tengok dengan mata kepala aku. Betul tak dia tengok? Dia tengok betul tak? Betul dia tengok. Aku tengok dengan mata kepala aku. Wallahi. Betul tak? Betul. Tapi dia dengar tak penjelasan tu imam ni? Dia tengok, dia tak dengar. Dia bawa cerita dah. Yang ni kata tabayyun ni. Dia dua lah. Yang pertama tabayyun. Yang kedua tibayyun. Banyak kita tibayyun. Tibai dulu. Bukan tabayyun. Tapi dulu. Jumpa dengan bini tu imam. Saya nak abang kat kok lah. Saya ni umpama luah mati mak telan mati pak. Tak tahu nak buat lagu mana. Bini tu imam kata kemam. Telan pun tak payah, luah pun tak payah, hang kemam. Dia kata saya nak abang kat kok lah. Nak abang betul-betul lah saya kat kok ni. Malam saya tengok Bang Din. Nama tu imam tu Din, Salahuddin. Bang Din kita ada peluk betina mana pun tak tahu. Kok ni pun bodoh. Dengar tapi tak tengok. Kalau dia tengok perempuan tu siapa, dia boleh tahu lah perempuan tu siapa. Dia dengar orang cerita. Balik tu keling dengan tu imam Din ni. Abang cakap betul-betul malam abang peluk perempuan mana? Perempuan mana pula dah aku peluk? Orang nampak abang, gamuk abang tua-tua tak sedap dia ni. Cek pi tu imam kata lah, Nora. Nora. Aku jumpa Nora malam ni, jumpa pun terjumpa. Aku nak pergi ambil duit kat bank malam ni, aku terjumpa dia, Nora. Dia minta aku hantar dia pergi dekat stesen bas. Nora tu apa? Anak abang tu imam tu, anak menakan dia. Anak menakan dia, salam dengan dia, peluk, duk belagak pipi. Haram ke tak? Anak menakan dia. Nak naik bas, salam dia. Terima kasih nak, pakcik nak. Muah. Salah dah anak menekan dia buat lagu tu. Nora, aku pergi ambil duit malam ni. Tu dia nak aku jumpa dia. Terjumpa dia duk tunggu Grab tu. Kata nak pergi mana? Nak pergi stesen bas. Tak payah jom lah, aku minta. Nampak tak? Hak mangkang tu, bawa cerita tu. Dia tengok
Dia tak dengar penjelasan. Hak bini tu imam tu membodoh. Dengar, tak tengok. Dua-dua bengong. Tu nak habaq. Dalam kita nak buat keputusan, kita kena tengok, kita kena dengar. Baru boleh buat keputusan yang adil. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita 2 biji mata, kenapa kita tak pertimbang dengan 2 biji mata? Kita hanya melihat dengan sebelah mata. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita 2 biji telinga, 2 biji telinga, kenapa kita nak dengar sebelah, tak mau dengar sebelah? Untuk kita berlepas diri dengan fitnah akhir zaman ni, gunalah 2 mata, gunalah 2 telinga. Pertimbangkan apa yang kita dengar dengan dua-dua belah pihak. Lihatlah apa yang kita lihat dengan dua-dua belah pihak. Jangan kita hanya melihat satu tanpa melihat lagi satu. Dengar sebelah, tak mau dengar sebelah. Kita akan gagal dalam membuat satu keputusan yang baik. Ni 2 benda Pak Long. 9 setengah. Bunyi pula dah. Tahu dia habaq apa? Pak Long dengar dia habaq apa? Jadi ya lengoh lah, dia kata. Jadi ya lengoh lah, dia kata. 9 setengah tu elok dah, boleh berhenti lah, dia kata. Ni fitnah akhir zaman. Saya sempat sebut malam ni. Yang pertama apa dia? Qillatul haya. Orang dah mula hilang rasa malu. Yang kedua, orang sampai tak tahu yang mana benda betul, yang mana benda tak betul. Kadang-kadang yang tak betul dia kata betul, yang betul dia kata tak betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri saya, menyelamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman ni. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Benar, ini zaman yang penuh dengan cabaran. Kadang-kadang sudahlah, anak mati dah. Kadang-kadang kita pun rasa tidak ada kekuatan nak hidup di zaman ni. Tidak. Ni yang kadang-kadang tuan-tuan, ni tak main lagi ni. Tuan-tuan, fitnah yang besar-besar ni tak main lagi, Dajjal dan sebagainya ni. Tak main lagi tuan-tuan. Ni lah ni pun kita duk rasa, ya Allah, macam mana ni, ya Allah, macam mana ni. Allah Ta'ala baru hantar dekat kita ada 2 binatang. Allah Ta'ala baru hantar dekat kita 2 binatang celaru habis dunia ni. Yang pertama nama Trump, yang kedua nama Netanyahu. 2 binatang ni Allah Ta'ala hantar. Dengan 2 binatang ni mai kat kita pun kita tak sangka dah lah ni. Betul tak? Celaru tak saya nak tengok. Hak seekor duk ada, hak seekor ni tak tahu mampu ke tak. Mereka kata mampu dah. Tapi tak tahu betul-betul mampu ke tak mampu lagi binatang tu. Hantar 2 ekor ni ya tuan-tuan, celaru dunia. Ni sampai jadi macam-macam. Mereka duk tanya saya, Ustaz, Trump ni Ustaz tengok macam mana? Saya kata Trump ni dia lebih kurang kera pergi tekan switch, tak tahu nak tutup. Tapi saya tengok kera. Dia pergi dekat store orang ni, contohlah kera kan. Mesin tu dia buka switch jalan. Mesin tu kera tu dia lompat dia pergi petik switch. Mesin tu bunyi kakak. Kera tu dia melompat, dia tak tahu nak buat lagu mana. Teram jadi lagu tu. Teram ni lah ni, dia umpama kera pergi tekan switch, mesin tak tahu nak ketuk. Duduk di rumah, Allah saya tahu lah dia dengan saya bukan orang lain, saya panggil dia Pak Ngah. Saya tahulah Mak Ngah duk abang. Mak Ngah kata kencing manis pun teruk dah ni. Mak Ngah, saya panggil Mak Ngah Meli. Bini dia tu maklum, dia maklum. Trump ni, Tok Wan dia asyik rongkok dia. Dah saya habaq maklum nak gelak apa, saya bukan nak bohong kot, saya ustaz. Trump ni rongkok dia maklum oi. Tok Wan dia duduk belah Pida Bukit Entu. Bini dia orang Lana Bulu megat dewa. Bini dia ni kat Kok Diang ni, kat megat dewa ni ada satu kampung nama Lana Bulu. Bini dia orang Lana Bulu tu. Tok Wan Trump ni dia duduk dekat Bukit Entu.
Pak dia batas bengkok. Tok dia duk kubang bodoh. Duk kutu. Dia saya kenal, dia tanya mak ngah, dia kena pak ngah kita. Dia kata Cik Lena pun tak apa ni lah. Tengah-tengah malam dia dah Iran aku tu yang bunyi. Dia pergi tekan sui, lepas tu dia tak tahu nak tekan tu. 2 ekor ni Allah Ta'ala bagi mai kat kita, celaru habis dunia ni. Tu baru 2 ekor. Bayang kalau nak mai lagi nanti ni. Sebab tu sahabat-sahabat minta ke Allah berlindung lah, tak mau hidup zaman fitnah. Tak mau hidup zaman fitnah. Dan kita pun Pak Long, kalau umur panjang pun sampai nak jadi kita ni tersiksa, kita ni pun sampai tak tahu haluan lagu mana, minta Allah Ta'ala mati kita segera. Saya abang betul, kalau tak maulah. Dengarlah, dunia ni saya nak abang kat tuan-tuan, dunia ni dia kuih lama, dia kuih seronok ke kuih tak seronok dunia ni? Cuba abang nak dia Pak Long. Dunia ni dia kuih lama, kita ni kuih tinggal. Saya umur 11 hari bulan 4 ni cukup 36. Hari Sabtu depan hari rumah terbuka tu cukup umur saya 36. Saya abang tahun ni lah, raya pun tak rasa apa dah. Dengar lagu raya pun dia tawak, tak tahu nak mati dah kot, tak tahu. Dengar lagu raya, tak mahu lagu raya hak terbaru ni lagi. Kita dengar lagu raya, betul-betul lagu raya ni kalau kita dengar, kita rasa nak raya. Ni kalau dengar lagu raya rasa nak mati, tu bukan lagu raya. Dulu kita dengar lagu raya, kita rasa nak raya. Dengar lagu tahun ni, dengar lagu raya tahun ni, dengar rasa nak mati. Tu bukan lagu raya, tu lagu maki. Dan tu nama dia lagu lapak maki. Saya dengar lagu raya tahun ni pun rasa tak apa nak raya. Baju raya pun harap bini pergi urih semua, bukan saya buat apa. Tentu dia balik suruh pakai. Sebab apa? Kuih lama dia bukan kuih nak seronok dah. Dunia ni dia kuih lama, kuih tak seronok. Macam Pak Long dulu boleh makan macam-macam lah, duk sumbat ayak suam. Ayak suam tu pun gula naik Pak Long . Doktor kata Pak Long ayak suam pun tak boleh minum dah. Tu nak minum apa? Ayak Yasin malam Jumaat Pak Long boleh minum. Kencing manis kuih teruk, teh tarik pun tak boleh minum. Dulu Pak Long kencing manis, Pak Long dulu ni lepas kencing semut mai orang. Lah Pak Long mangkit nak pergi kencing semut dia ikut kat belakang lah Pak Long punya manis kencing Pak Long. Dulu lepas kencing baru semut mai. Lah mangkit nak pergi beli iyak semut dia ikut kat belakang. Semut kata jom oi manis ke bilah dia kata. Tak boleh yang nu tak boleh makan, nak ni tak boleh makan. Ketupat baru ni orang buat pun haram tak boleh makan. Biji pun tak boleh makan. Jantung tersumbat. Dulu ke pepak lemang ni dengan buluh tu pepak cicah sekali. Lah tengok lemang pun tak boleh dah. Tak boleh dah. Tengok pun penat. Dulu lepas makan lemang baru penat. Lah tengok penat pun. Semua orang kampung saya tu kata, dulu main hujan, lepas main hujan baru nak penat. Lah guruh penat dah dia kata. Tu lah. Maknanya apa dia? Kita kuih tinggal dunia. Kita kuih tinggal dunia. Pak Long dulu pagi-pagi kira duit lah, pagi-pagi kira ubat. Dunia ni dia kuih. Tak seronok lah. Tapi kalau sampai nak jadi lagu ni, kita minta ke Allah, tak payahlah. Nak sampai zaman yang penuh cabaran tu, sudahlah ya Allah, bagi kami balik-baliklah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ni. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa untuk malam ni sekadar itu dululah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita. Ada manfaat daripada apa yang saya ucapkan hampir sejam lebih ni tuan-tuan. Mudah-mudahan manfaat itu yang paling utama untuk diri saya. Dan kalau ada kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah kita pakat-pakat ambil bersamalah tuan-tuan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, saya dah solat jamak dah tadi ni, saya habis tuan-tuan semayang apa semua.